Man City tak main-main weh. Man City tiba Real Madrid. Aku baca lah pada bukan midweek lah, weekend hari tu. Ni game yang aku tunggu-tunggu. First kali dia adalah big game lah, yang demanding knockout round sebenarnya. Tapi apa yang lagi best pasal game ni, apa kata kalau Alonso kalah, bungkui. Alonso Marcos semua tulis lah. Alonso kalah, dia ni memang kena pecat lah. Habis game, dah tak percaya. Patrick Berger apa nama dia, kata reporter daripada Sky Sport Germany, kata one more game. Alaves pada weekend ni baru kita tahu. What's the difference game, man? Kenapa nak pecat? Kenapa nak pecat? Tak peti. Saya kita akan discuss lah kenapa nak pecat. Okay, so ni adalah untuk review Game Week Champions League, Game Week ke-6. Jangan lupa subscribe channel Juga TV. Kita nak start dengan Real Madrid versus Man City dulu. Aku rasa yang ni macam pertemuan klasik juga dalam Champions League. Berkali-kali dah dapat jumpa kat knockout round. Game kali ni di Bernabeu kan? Game Bernabeu, dan Man City win away dekat Bernabeu. Impressive performance lah daripada Man City. Kalau tengok line up kan, daripada awal lagi dah tahu dah, memang Real Madrid squad very very depleted. Militao, Hausen, Trent, Carvajal right back injured, Ferland Mendy left back injured, kemudiannya siapa lagi, Camavinga yang sepatutnya kebiasaannya dia akan cover kiri kanan, cover tengah ke, dia pun injured. Kemudian Mbappe lah. Mbappe ada actually dalam bangku simpanan squad, tapi aku tak faham kau kenapa letak dalam squad. Dia masa training dia muscle discomfort. Masa warm-up aku selalu sebelum game. Sebelum game. Dia memang daripada kata major doubt dah. Dia injured dah, tapi letak dia dalam squad agak aku kalau letak dalam squad tak main, aku pelik agak kan langsung. Dia jadi macam Ronaldo dulu masa Portugal, duduk berdiri, duduk tengok. Macam dia jadi saja nak bagi City cuak. Psikologi. So permulaan, aku rasa permulaan yang strong juga actually daripada Real Madrid. Actually dapat gol pertama daripada Rodrigo. Gol pertama sejak 32 game ke apa? 32 game betul. God damn, banyak. 32 game. Tapi gol tu pun Donnarumma shoot do better lah. Dia tinggi kot. Donnarumma dia sepatutnya cover like kalau dia duduk melintang dah cover dah angle dah, tapi dia lambat jatuh lah sebenarnya. Mungkin dia lambat jatuh, kemungkinan dia expect yang Rodrigo dia akan square lah. Dia akan square ke tepi lah. Peter's out, dia shoot, dapat gol pertama. Dan actually gol tu membuktikan yang dia boleh menggunakan player kat bangku simpanan. Tapi masalahnya bila Rodrigo pula perform, aku rasa mikroskop tu jatuh dekat Vinicius lah. Malam tadi fan Real Madrid baru gila kat dia. Dengan status Alonso yang memang berkait rapat dengan Vinicius Junior ni, dan bila pula tak ada Mbappe, he is supposed to step up lah. Dan kalau tengok daripada chance yang dia dapat daripada dia punya penalti, duduk atas padang tu, macam mana dia handle duduk atas padang, biasalah Mauzi and so on tu, memang buktikan yang actually personality dia memang macam tu kan. Tapi sebelum ni mungkin orang boleh bagi leeway sikit dekat dia sebab dia perform. Tapi semalam dia tak score lagi. Actually dah 15 gol, 15 game dia tak score. Tengok Real Madrid ni, tengok macam Mbappe Mbappe score like 25 gol season ni. Mbappe, apa Bellingham dengan Vini kot next top scorer tu pun masing-masing 4 biji 5 biji macam tu kira memang big chunk of gol daripada Real Madrid itu punca datang daripada Mbappe. Masalah je ada juga Real Madrid punya fan ni yang dia split pula. Dia jadi Vinicius versus dengan Mbappe, padahal dia pun satu team kot. Satu team kot. Ada setengah orang bodoh. Macam Arsenal lah dulu. Sekarang kena pilih. Kena pilih pula kiri ke kanan ke. Padahal hakikatnya bila tak ada Mbappe pun Vini still tak boleh perform. Bukan setakat dekat Real Madrid, 15 game tu termasuk juga dengan Brazil. Brazil hari tu pun sama juga, dia tak score. So total up sekarang ni 15 game. Dan semalam ada satu chance, first kali yang aku rasa minit kelima ke, yang dia patut dapat dia dapat awal dapat penalti. Tapi aku tak suka dia celebrate. Lu celebrate jago. Cari dia okey kan. Penalti. Dapat penalti sebab dia tahu dia boleh skor. Dia boleh skor, tapi turns out luar kotak. Valverde sepak, Donnarumma tampan lah. Kemudiannya dapat gol dekat Rodrigo tu fine. Tapi masalahnya bila 2 gol daripada first half daripada City lah. First goal daripada siapa? Silapan daripada Courtois. Courtois yang
kebiasaannya very reliable lah. Fan Liverpool pun dah tahu dah dia ni kalau duduk lawan Liverpool je memang turns out akan menjadi sampai Klopp kata tangan ada 12 ke apa, tangan sotong ke apa dia ni. Tapi dia fumble bola tu dapat dekat Nico O'Reilly, tap in mudah. Kemudiannya yang gol kedua tu datang daripada penalti Rudiger lah. Aku rasa Rudiger actually sebelum penalti tu pun banyak kali kali di mana dia ni aku rasa dia macam boleh kena double yellow. Dia Pep mengamuk kan masa last tackle dia tackle siapa? Savinho. Tackle 7 minit 84 tu Pep mengamuk, dia counter terdapat. Ada sebelum tu ni tu dah double yellow. Ada sebelum tu Cherky. Padahal Cherky tak ada apa dah. Dia dapat balik bola kat orang dah. Dia main dia bagi gitu. Tapi tak dapat dia ni kira macam overprotected sama dia kan Newcastle lah. Dia Newcastle lah. Dia kalau Newcastle match made in heaven. Ada jin Newcastle lah contoh dah. So bila dia buat macam tu dah dia memang clear penalty lah. Memang tak boleh. Ada juga argument orang kata macam dia buy penalty lah apa semua, tapi bila mana hang dah tarik macam tu hang memang buka kepada ref untuk bagi foul tu dan halan skor tu. Kemudian aku rasa second half pun actually Real Madrid ada actually peluang untuk dapatkan gol. Contohnya macam Bellingham. Rodrigo square dekat dia, Bellingham dia chip tu. Aku tak tahu dia boleh square kat orang ataupun dia boleh pass kat orang, tapi first touch dia teruk first touch teruk, chip. Kemudiannya ikut dalam kepala aku Vinicius tu yang Donnarumma dia fumble dekat atas, dia lipat open goal tak gol. Kemudian Endrick lah. Endrick sikit nak gol. Penampilan pertama dalam Champions League 11 minit. Penampilan pertama juga hari tu actually dia tak tampil pun, tapi dia kena red card. Dekat bangku simpanan. Sebab dia mulut capoi ke apa, ref bagi walaupun dia tak dipanggil. Kemudiannya apabila rasanya sekarang ni memang Mbappe tak ada, yang start pun Gonzalo Garcia. So Xabi Alonso memang dia nak selamatkan juga actually diri dia tu sampai panggil Endrick dan hampir menjaringkan skor. That big chance lah kena palang. Tapi City berjaya menang lah. Aku bagi kredit kat Man City lah. Sebab baru last few week kita kata apa, Man City ni dia no problem with scoring, tapi dia leak banyak goals kan, kerana the leading. Lepas tu dia boleh comeback balik. Lepas tu rely on goal scoring ability untuk menang that game. Tapi one thing about team Man City, as the season goes on, dia pun always better. Sebab aku ni adalah template Man City dan identity dia pun lah. Pep Guardiola dia tak suka pre-season yang panjang. Dia pre-season yang pendek je. Dia tak suka sangat pergi travel lama-lama apa semua. So team Man City normally lah kan, team akan start the season very slow sebab depa not 100% fitness as compared to team lain. So campur pula musim lepas depa pergi Club World Cup. So dengan dia tak suka sangat pre-season friendly banyak, lagilah menangguhkan lagi depa punya pre-season. So start slow, Rodri tak ada. So nampak lah depa like gradually macam tu lah. Setiap kali depa menang Liga dengan Arsenal ke dengan Liverpool ke, depa start improving slowly. Tengok after January memang pun pecut habis lah. So sekarang ni nampak depa slowly back to depa punya best. Kalau kan Real Madrid kan, yalah, depa deserve to win lah. Real Madrid buat 16 shot, half tu off target, satu shot on target, satu saja on target kan. City buat City tak ada off target, langsung tak silap aku 8 shot on target. Gila apa? Nasib baik skor 2 biji kan. First half tu dah bolos 2. Patutnya second half macam open sikit lah. Real Madrid create banyak, City banyak, tapi in the end Real Madrid chances semua tak pi ke palang. Buat apa? Real Madrid lah kita nak cakap sekarang ni, dia sangat-sangat teruk lah. Last 8 game hanya menang 2 saja. Real Madrid pada few weeks ago leading the La Liga table dengan 5 point ke apa. Sekarang ni behind Barca. Jauh juga Barca tinggal, sebab keep dropping points dalam Liga. Dan Real Madrid ni environment dia memang very toxic lah. So aku tahu big clubs lah macam Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal pun semua, Chelsea, semua big club ni kan, falsafah dia ataupun demand dia adalah kita menang every game. Kita kena menang every game. Tapi benda tu tak logical lah kan, sebab ada game yang akan drop. Tapi demand dia, semua player tahu kita kena menang every game. Yang tu lah big club. Tapi bila game contoh hang kena menang tapi hang kalah, so fan boleh terima lagi. Tapi Real Madrid punya demand menang every game. Lepas tu bila sekali hang kalah ya, oi aku tak tahu lah, macam nak kiamat tu. Macam kata ni last game semua kita kena menang semua, bila kalah yang ni krisis. Gila apa? Lepas tu hang cuba bayang 2 game saja menang daripada 8. Lagilah krisis. Dan every single game Real Madrid kalah,
future Alonso on the balance. Hari tu siap keluar lagi. Weekend nanti dia kalah kan. Kalah dengan komplain dengan ref banyak. Baik dua kad merah. To be fair, macam referee tu pun teruk juga lah. Carreras tak patut kena kad merah ke apa. Dan keluar Marco lah apa semua, yang mouthpiece Real Madrid, dia cakap last time untuk Alonso adalah against Man City. Aku baca statement tu, aku kata come on lah weh, logik sikit. Hantar ni Man City weh, takkan nak letakkan future of Alonso dekat tangan Man City. Kalau dengan Man City, Han tengok lah Real Madrid punya teruk, macam mana nak menang game Man City. So selepas kalah game Man City, tu yang Marco kata satu game lagi weekend ni lawan dengan Alaves lah. Bola. Tak tahu lah. Tapi walaupun future dia on the balance, post game kali ni 3 player Real Madrid tampil dalam interview yang beza backup dah lah. First kali Courtois dia kata aku tak mau salah aku, tapi we all behind the manager. Lepas tu Raul Asensio pun kata behind the manager. Dan Rodrigo dia habis game tu dia peluk Alonso. Dia kata nak support Alonso sekarang ni dalam difficult situation, walaupun tak bagi dia main sejak Club World Cup ke apa, tapi behind the manager. So aku tak tahu. Tak share. Semua muka mampu tu. Behind the major, berarti belakang-belakang boleh tegak mah. Sebab rumah saya ada keluar. Sebab tak hantar Vini. Sebab rumah yang ada keluar dalam dressing room pecah belah apa. Tak tahu yang tu. Dia daripada international break hari tu international break, masa kalau ambil kira masa international break, cerita tu dah keluar. Masa tu Real Madrid tengah break tau. Tu pun cerita keluar. Ni apa tahu lagi sekarang ni form macam agak teruk. Kalau 2 kemenangan daripada 8. Bagiku apa yang Liverpool hadap tu memang yang tu rookie number aku rasa. tapi hang tengoklah pump up those number. Beza standard. Relax Madrid fan. Macam mungkin standard tu lah, standard yang depa nak kan. Tapi itulah cerita dia. Masa Perez hire dia pun tahu kan daripada awal dia ni jenis beli apa, dia project, nakkan sistem. project. Dia nakkan satu sistem yang kena dengan apa yang sekarang ni modern football bawa. Ancelotti tak buat benda tu kan. Ancelotti dengan relationism apa benda dia semua tu. So bila masukkan coach macam tu, macam perlu disiplin lagi. Hang kena kerja keras, semua orang kena kerja keras. Tak ada langsung yang macam Vini hang tak payah duduk kat atas aja, biar orang lain 10 orang lain defensif. Tak boleh macam tu. Tapi bila dia buat macam tu, ramailah yang berbunyi dalam dressing room tu. So dia berbalik kepada apa yang Perez nak. Dia boleh je kuasa lepas ni kalau pecat Alonso, hire balik Zidane ke apa, tapi dia akan repeat balik benda. Ada rumours tu dah. Zidane nak ambil Zidane lah apa semua. Dan aku tengok lah situasi Real Madrid ni, aku rasa fan Liverpool interesting lah untuk mereka keep an eye. Sebab Alonso ni bila masa je boleh kena pecat. Of course lah, dalam press conference dia kata dia boleh turn around dan apa semua. Pride and ego lah, manager mana nak kena pecat, betul tak? Semua akan cuba untuk turn around. Dia sikit lagi lah nak jadi status dead man walking. Tapi situasi ni fan Liverpool, music tu fan Liverpool punya ears lah. Kalau sekarang ni Liverpool teragak nak pecat Arne Slot sebab tak ada manager yang available dalam market kan. Kecuali Gerrard tapi Alonso ni beritahu dia the next bet, dia the best thing lah. Kalau dia kena pecat ni, the best manager yang available on the market. So dia kena pecat, Arne Slot kirim salam tu aku beritahu. Satu bad result ya. So Liverpool sekarang pun tak tahu pull the trigger lagi sebab nak ambil siapa. So kalau lah situasi Alonso ni develop, interesting untuk Liverpool monitor lah. And sebab Real Madrid demand terlalu tinggi, tak belum bagi masa. Dan Liverpool dah nampak benda ni jadi kat Real Madrid. So bagilah masa kat Alonso. Sebab Alonso adalah the type of manager yang dia nak coach player Real Madrid tak semua nak listen. So that's the thing. Alright, so next Arsenal versus Club Brugge. Arsenal adalah the only team yang ada perfect record so far lah. And Arsenal actually dah qualify pun dalam top 8 before this game. So sekarang ni 18 mata. Aku tengok Arsenal buat banyak pertukaran lah dalam this game. Kenal lah dengan status yang dah qualify tapi tak qualify like top 8 kan. Jadi aku game tu still kena menang, tak boleh drop point pun. Tapi aku memang letak harapan yang Arsenal kena rehatkan banyak player.
rehatkan banyak player, and dia rehatkan banyak player. Cumanya sayangnya aku rasa player yang tak boleh direhatkan malam tu adalah Martin Zubimendi lah. Sebab bagi aku dia ni run to the ground juga. Sepatutnya Nogat dimainkan kat situ, tapi hang center back hang tak ada. Center back hang, backup hang iaitu Mosquera injured juga kan. Jadi kalau hang tak mainkan Nogat kat situ, hang kena mainkan Timber, which is sepatutnya dia yang akan main right back apa semua kan. Dia akan penat, dia perlu direhatkan. Jadi Martin Zubimendi terpaksa direhatkan kat situ, dimainkan kat situ juga. Tapi player-player lain semua basically aku rasa buat rotation lah. Victor Gyokeres main balik, Noni Madueke, Martin Odegaard main, Mikel Merino gantikan Declan Rice, Luis Kelly, Calafiori, lepas tu satu lagi Raya tak rehat kau. Aku tak tahu, mungkin Kepa nak pakai untuk Carabao dengan FA Carabao dengan FA lawan Portsmouth, Carabao lawan Crystal Palace kan. So aku ingat mungkin dia nak rehat Kepa, Raya main lah. So game tu aku tak letak harapan untuk like menang macam ni lah, macam menang 3-0 ni lah. Aku ingat nak menang 1-0 macam tu je kan. Tapi in the end Madueke buat magic. Ronaldinho buat magic kan. Dia dapat bola yang goal first minit 20 lebih 24 kan tu kan. Dapat bola tu dribble lepas dia orang shoot. Nasib ke tak nasib? Shoot. Tapi dia shoot lah. Dia nak buat itu lah. Dia nak buat itu lah. Dia memang target angle lah. Tapi masuk lah. Smart lah aku tu. Memang lawa gila. And aku rasa goal tu menyebabkan Arsenal in the front foot lah. Sebab lepas tu Arsenal keep on attacking. Club Brugge memang ada attack juga. And aku faham lah kenapa Arsenal bolos banyak shot game ni. Sebab jelah semua defender semua rehat. Lepas tu memang tak lakat Zubimendi nampak tak lakat. Tapi dia dapat assist juga 2 biji game ni. So in all, aku happy dengan result tu 3-0. Minit 60 hang dah boleh start keluarkan player banyak dah. Mikir anda selesai 3-0 tu minit 60 yang tu kan. Lepas tu dia tukarkan player banyak. So player rehat, next game lawan Wolves lah target. So Arsenal menang lah sampai perfect record so far 18. Tapi bagi aku tu miss nothing lah. Miss nothing sebab last season telah membuktikan yang nombor 1, nombor 2 hang tak semestinya selamat. Sebab yang paling penting sekali hang kena tengok siapa nombor bawah yang qualify hujung-hujung. Kalau qualify hujung-hujung tu Power FC ke tak apa. Macam musim lepas PSG kan. So Liverpool lawan PSG, Madrid, City sekali kan. City masa tu. Disebabkan musim lepas tu first format kot kan. Semua tak experience lagi. Tim-tim besar ni duduk kat bawah-bawah tu. So aku happy Arsenal berada di kat mana Arsenal berada. Aku rasa tak perlu pun nak dapat nombor 1 ke nombor 2, nombor 3. That doesn't matter. Tapi dia matter kalau next 2 game tengok siapa duduk kat bawah. Yang tu akan jadi big problem lah. Aku rasa buat perbezaan kot. Sebab dia tukar rule kan. Sampai ke hampir knockout stage tu hang akan dapat home advantage second leg. Liverpool dulu tak dapat season lepas. Dia baru tukar. Okay. So itulah. Tapi next game Arsenal lawan Inter kuasa. Lepas tu final game lawan Kairat Almaty. Ada lagi lawan Inter. Lawan Inter. Ada 2 game lagi tu. Aku ingat like Karat kematian kan, lawak berjalan kan. Karat kematian tu lah tau. Tak apa yang tu. Next game. Yang tu kira main FIFA forfeit je lah. Karat tak payah main lah. Alright, so speaking about Inter versus Liverpool untuk game week kali ni. Dan squad Liverpool ni travel dengan squad yang sangat nipis ke Itali. Dan salah seorang tu Mo Salah lah. Dia tak travel, tapi dia training kat gym. Dia ambil gambar training kat gym. Dihukum katanya. Hukuman dah. Katanya dia masih lagi diberi peluang untuk tampil untuk penampilan seterusnya lah. Tapi aku tak tahulah yang tu sama ada kata-kata media saja ataupun apa yang berlaku di dalam dressing room tu sendiri lah. Jadi bila mana Cody Gakpo tak ada, mudahnya Muhammad Salah tak ada, Cody Gakpo sebab injured kan, meaning that ada slot aku rasa dia terpaksa buat pertukaran sikit, which is dalam perlawanan tu dia gunakan diamond, bentuk diamond, Isak dan juga AKTK main kat depan. Tapi aku rasa yang leceh sikit ialah number 10 dekat in the hole tu. Kita dah nampak kebiasaannya Verts lah akan main kat situ kan. Dan semua value pun mengharapkan Verts, tapi it turns out McAllister duduk kat depan tu. Tapi aku rasa bila buat pertukaran macam tu memang nampak little bit better lah Liverpool. Sebabnya kita tahu ya Inter Milan main back 3, kemudiannya dekat bahagian tengah tu ada 3 midfield. Bila mana ada 4 midfield ni memang dia pun boleh
ada numerical advantage lah dengan 4v3 against dengan Inter Milan punya midfield. Tapi masalahnya ialah kontrol macam mana pun aku rasa Liverpool still ada problem untuk convert that domination into a real chance. Sebab kalau ikutkan dalam squad dan cara yang Arne Slot main malam tu, fullback tu aku rasa a little bit problem. Sebabnya dia letakkan Andy Robertson dan juga belah kanan ialah Joe Gomez. Bila mana kedua-dua fullback ni bukannya kita kata ialah fullback yang merauding, Robertson satu masa dulu, tapi sekarang ni dia memang duduk a little bit jadi traditional left centre back lah. Bila buat macam tu menjadikan attack Liverpool ni bergantung sepenuhnya kepada Isak dan juga Ekitike untuk be the one man attack ataupun the one yang duduk kat bawah. Mereka ni lah yang gerakkan bola sampai ke atas. So banyak kali aku rasa attack Liverpool sangkut, dan final action player-player Liverpool sendirilah yang aku rasa sepatutnya lebih better. Tapi final action tu menjadikan Isak dan juga Ekitike tak dapat bola dekat atas lah, convert itu any real dan juga meaning chances untuk Liverpool lah. So first half ataupun second half gol Konate tu. Kau rasa second half kot? First half ke? First half yang cumanya bila dapat gol tu daripada corner pula, rasa macam lucky break untuk Liverpool lah. Tapi turns out rule UEFA ni interpretation tu berbeza dengan EPL. I felt cakap apa, kalau bola tu kena tangan accidentally, lepas tu pi cut players kau, sepatutnya basically I felt cakap tu adalah sepatutnya tu goal tu tak roll out. Memang tak roll out. Aku tak rasa sepatutnya roll out pun, tapi aku tengok apa yang Dale Johnson yang ESPN tu kan, dia ni VAR, kemudiannya dia ni kira tahulah interpretation of law yang something. Dia kata apa yang dia kata, UEFA memang simply doesn't like a touch on the arm which creates a goal situation. So kita tahu yang dalam goal tu VAR juga sampai 4 minit ataupun 5 minit. Minit memang ada debate lah di antara VAR dan juga ref lah, sama ada handball tu cukup tak merit untuk nak kena rule out and so on. So dia pilih untuk overrule that goal lah. Fine, walaupun aku rasa hakikatnya sepatutnya goal, fine, tak apa, teruskan. Dan turns out second half tu dapat gol lah, gol daripada penalti. Yang tu pun a little bit controversial juga. Yang tu disebabkan depa bagi gol tak dia salah gol tu, aku rasa depa bagi penalti kan. Itulah dalam masa yang sama Dale Johnson tu juga dia cakap lah, yang ni menunjukkan lah dua situasi berbeza tu, cara terjemahan law tu UEFA dan juga PG Mall. Sebab kalau final mana minit 80 lebih tu, kalau contohnya Verts buat macam tu dekat EPL, tak dapat. Sebab EPL dia ambil kira cara player tu jatuh badan dia. Common sense lah. Kemudiannya tarik baju tu, apa yang dia tulis ialah inconsequential. Dia kira benda tu tak memberi consequence yang cukup lah untuk menjadikan dia jatuh, so on macam tu lah. Tapi aku rasa apa yang aku nampak, Bastoni pun tak berapa cerdik lah actually. Minit 80 lebih dalam situasi Verts, aku rasa tak boleh pun dapat bola tu. Aku rasa goal tu soft, tapi Bastoni ni memang memudahkan untuk ref tu bagi penalti untuk dia lah. Dia tak patut bagi reason untuk ref bagi apa-apa lah. So kalau macam tu, nak cakap apa? Hang pegang baju dah. Hang pegang baju dah. Takkan nak kata dia tak jatuh macam momentum yang aku buat. Takkan nak bagi alasan macam tu. Depa tanya dia tak, Italian punya media tanya Szoboszlai post match. Dia kata what's your comment on your teammate? Apa dia kata, fly ataupun fall like a fish. Ayat keman tu. Lepas tu Szoboszlai kata, don't ask me, ask the ref kan? Sebabnya dia hanyalah pengambil penalti dan penalti dia tu penalti yang cantik lah. Depa selepas daripada gol tu, depa buat compilation tau penalti dia semua belah tu area dah, semua belah yang sama. Belah yang sama tapi 100% tapi 100%. Aku rasa satu gol kot yang dia tak score, tapi kalau sepanjang 20 atau per 21 penalti yang dia ambil itu berjaya dibenam lah, dan side yang sama. Alright, so Mo Salah tak travel dalam game ni. This week Jamie Carragher macam loose cannon kan, dia hantam dan
Aku tak tahu lah, dia pandit kan. Dia pandit tu, mungkin dia punya job nak kena react or apa. Tapi apa yang aku tak suka pasal Jamie Carragher, aku no problem about dia react on Monday Night Football, about dalam CBS Champions League show. Aku rasa semua tu fair point. Tapi apa yang aku tak suka adalah dia nampak salah tweet pasal gym tu kan, salah workout in the gym, which is salah pun. Takkan aku nak kata salah, don't post something like that. Satu dunia ada hantam dia. Hang takkan hang nak tak mau defend diri hang apa, so dia post something kan. Tapi Jamie Carragher lepas nampak post tu, dia kata okay, now aku nak Liverpool menang more than ever. So hang tak patut kot cakap something. Dia double down lagi. Yang lawa kan, Jamie Carragher bukan quote salah kan, dia quote Sky Sport post tweet salah tu. Ya. Kan, sebab salah blok aja. Ya, sebab salah blok. Salah blok lah. Mestilah. Aku dengar like Champions League CBS show tu, dia kata dia tak boleh tengok tweet salah ke apa, sebab salah like remove dia from following ke apa, something macam tu. Sebab sebelum ni pun Salah actually biasa quote dah. Sebelum dia pun gaduh ni lah. Tapi itulah, aku setuju ya dengan apa yang cakap. Dah, bagi aku hang nak tibai dah. Tapi bila mana aku rasa memang benda yang menjadikan benda tu personal, apabila dia quote lah, dia kata reject Chelsea, kemudiannya untuk Egypt hang tak buat apa-apa, benda tu personal. Dan reject Chelsea, Kevin De Bruyne bukan reject Chelsea kan, Cole Palmer bukan reject City, macam tu. So macam apa benda, apa perbezaannya. Dan bila dia cakap macam tu, dan apa yang aku tak suka ialah seolah-olah macam Salah ni dapat gaji 400,000 tu bukan hak dia kan, bukan dia apa yang dibina daripada awal dekat Liverpool tu 8 tahun tu, dia boleh dapat gaji macam tu tanpa dia bagi apa-apa. So macam attack personal ni, character assassination ni tak boleh, aku tak boleh bersetuju. Tapi lah. The travelling cock dalam stadium tu sorak for Arne Slot. So ni membuktikan yang like fan in the stadium tak sama orang tahu dengan fan kat social media apa semua. Aku pun kata berkali-kali fan kat stadium ni benteng, tapi yang tu travelling cop lah. And the Anfield aku rasa little bit different lah. Aku rasa Anfield mungkin 50-50 kot, slot ke salah ke apa. Tapi sekarang ni aku tak tahu lah slot ada PR team ke apa, tapi aku rasa dia deflect the question very well. Setiap kali dia tanya selepas yang Salah cakap apa semua. Dan sekarang ni apa yang akan terjadi weekend ni? Salah main ke tak main? Gayanya macam tak main. Gaya dia takkan masuk squad kau. Betul ya. Tapi dia macam, tapi Salah pun cakap kalau dia main Brighton tu mungkin last game ke ada apa, dia cakap bawah tu kan. Sidoh pun cakap aku tengok Prime punya interview. Tapi Sidoh kau agak kan. Tapi Sidoh cakap tu apa yang Sidoh cakap tu ada yang make sense lah juga kan. Apa yang dia cakap basically, dia kata kalau kalau antara manager dengan player, yang first yang kena mengalah ada manager dululah kan. Tapi slot balas balik, that's your opinion lah kan. Tapi bagi aku hampa nak selesaikan salah seorang kena jatuhkan ego untuk discuss dulu lah. Sekarang ni aku rasa Salah mungkin training asing, Slot pun hantar dia punya assistant je untuk abang kat dia, suruh training asing ke apa. Training sekali. Ya ke training sekali? Training sekali. Kalau training sekali kira dia tengok muka agak lah. Ya. Itulah masalahnya, dia tak menghadap masalah yang sebenar tu aku rasa. Sebab kalau daripada pre-match yang dia buat sebelum lawan dengan Inter tu pun, dia kata memang aku rasa overall tu dia boleh deflect well lah. Tapi satu benda yang rasa dia tak boleh elak ialah dia sendiri kata yang macam mereka tak discuss langsung pasal benda tu. Pasal elephant in the room tu mereka still lagi tak discuss, yang membuatkan orang lagi bercakap-cakap. Dan aku bersetuju dengan apa yang Shadow kata tu. Macam salah seorang memang kena jatuhkan ego lah. Aku rasa lah the ideal situation kan, hampir like weekend, sebelum weekend lah, hampir lah masuk dalam office ke apa, anak bertumbuk lah, anak lawan mulut lah. Tapi come out from the meeting room or office room, like settle everything, bagilah Salah main weekend ni, so Liverpool win, everyone happy, dia go for AFCON Cup like nothing happens. General lah. Tapi yang tu ideal situation lah. Aku tak tahu lah yang tu akan terjadi ataupun tak. Dan aku rasa kita not asking for too much kot kalau bagi Salah main weekend ni kan. Hamba tak tahu lah Liverpool boleh menang ataupun tak. Hamba tak boleh put the results on Mo Salah. So kalau Salah tak main, lepas tu Liverpool kalah, macam mana? Han dah drop dah. So kalau Han nak drop dah, make sure you win. So kalau Han tak menang,
So salah siapa sekarang? So aku rasa lah ada situation je bagi Salah main lah weekend ni. Dia bagi sebab dia salah sebab dia kan punca Liverpool drop. Aku tak rasa the only Jamie Carragher kata ya. sebab the whole team is not performing well. Bukannya mau Salah seorang. Kalau player 100 million 150 million tu perform perform dekat atas padang, aku rasa value pun tak ada high pun kan. Nak idea slot ataupun Salah, tapi masalahnya dia pun tak perform. On top of that, sekarang ni cara paling mudah sekali ialah bagi Salah jadi scapegoat. So that's why aku rasa benda ni tak mana-mana sama ada keputusan tu dapat dekat slot dapat kat Salah pun, dia Liverpool, basically fan Liverpool tak boleh menang pun. Sebab hang akan menyakiti mana-mana pihak dan juga menyebabkan Liverpool sendiri aku rasa dalam turmoil lah yang sampai sekarang ni berlaku. Alright, so next Chelsea versus Atalanta. Chelsea juara Conference League tahun lepas, Atalanta juara Europa League 2024 kan. Aku rasa ni must win game untuk Chelsea sebenarnya. Entah sebab apa. Sebab so Chelsea dah kalah dalam game ni. Kalah dengan Atalanta membuatkan kedudukan Chelsea untuk qualify from top 8 dalam bahaya. Sebab next game Chelsea lawan Pafos kemudiannya Napoli. So must win game kedua-duanya, bukan satu kan. Chelsea kena menang kedua-dua. Sebab Chelsea sekarang baru 10 mata. Kena menang kedua-dua. Tu dapat 16 tu pun kena harap orang lain lah. 16 tu pun kena harap kau orang lain lah. Sebab orang lain kat atas tu probably boleh. Sebab aku tengok sebab ada yang Liverpool lagi, Atletico Madrid, Spurs lagi. Daripada apa yang aku tengok table ni, daripada nombor 1 sampai nombor 8 tu, aku rasa baki 2 perlawanan tu kecuali Inter Milan kot. Sebab Inter Milan lawan Arsenal. Tahun lepas kita bincang apa top 8 selalunya 15 poin dah cukup tu. So 16 poin tu hanya leeway 1 poin je nak drop. Sakit lah Chelsea. So sebab yang dia kena mengharapkan orang atas juga. Dalam masa sama hang juga kena menang. Aku tak ada masalah. Chelsea will qualify, no problem at all. Tapi hang tak mau qualify dengan kena main 2 extra game qualifier. Satu hang tak tahu hang lawan siapa. Tapi mungkin with the status on Chelsea adalah dia akan qualify lah. Tapi dalam period yang busy, hang tak mau tambah extra game dalam jadual hang. So kekalahan against Brook ni akan menghantui mereka lah. So macam mana Chelsea boleh kalah? Brook dah Atalanta. Warna sama. Warna sama. Brook main mana? Brook sebenarnya Club Brook. Oh, Club Brook. Bukan Brooks, Brugge. Macam mana boleh kalah dengan Atalanta ni? First kali dalam line up dan juga dalam squad tak ada Cole Palmer. Ezra Maresca kata cara dia protect lah Cole Palmer, sebab Cole Palmer baru baik daripada injury, kemudiannya tak boleh main 3 game seminggu lah. Tapi tengok tim Atalanta pun boleh lah aku rasa. Tapi dia lah beza dengan Chelsea tu, come on macam Chelsea boleh main lah. Tapi apa, aku tengok back 3 Kolasinac ada lagi. Kita betul. Kolasinac ada lagi, wingback Zappa Costa. Betul. Former player Chelsea. Kemudiannya midfield, ya aku rasa midfield Edison quite well, Edison dan juga Derun. Betul, di Katalare belah kanan, depan Skamaka, belah kiri Lukman. Lukman main lagi walaupun duk gaduh-gaduh tu kan. Ya, dia dah belah manager dah. Manager dah tak ada dah. Manager tak ada dah, sebab tu dia boleh main. Dan actually sebut pasal Lukman, aku rasa first 20 minit dia dua big chance lah dia boleh score. 2 big chance. Satu tu chance yang dia boleh buat combination well daripada tepi tu, dapat dekat dia shoot. Tapi bola tampan tu Katalare. Dia tak boleh convert that chance lah. Kemudian second one ialah yang Aki Ampong block tu kot. Aku rasa yang tu goal bound. Patutnya kalau Aki Ampong tak ada tu, Sanchez pun probably tak boleh save lah. Tapi Aki Ampong slide, dan aku rasa malam tu dalam banyak-banyak center back, Aki Ampong probably paling okey kot compare dengan belah kiri ialah Badishil, belah kanan ialah Chalobah. Aku rasa dia perform well. Kemudian bila masuk Fofana, dia sambung dengan benda tu lah, saya aku sembang. Tapi first meaningful chance tu ialah dapat first goal juga dapat dekat Chelsea lah. Actually itu ialah attacking pertama. Siapa skor?
Daripada Joao Pedro. Wah, Kenapa panggil lah? Tak boleh lah Joao Pedro. Dia striker. Dia memang dia akan score. Aku tak boleh atas sebab apa. Weekend hari tu aku baca dia nak join Chelsea. Dia tanya aku Palmer, tak apa kau aku join. Aku store Brighton kau faham macam something macam tu. Aku tak tahu. Tak betul. Dia kata dia tahu aku Palmer ni store Chelsea. So dia tanya aku Palmer dia nak join Chelsea. Hang asal tergugat tak kalau aku store Brighton nak join Chelsea. Macam dia ingat dia join Chelsea dia jadi store ke apa. Sebab dia tahu status store kat Chelsea tu aku Palmer. Dia kata dah aku main walaupun aku store Brighton aku tak ambil tempat store lah something tu. Aku cakap bro relax. Relax. Just Joao Pedro tu. Orang nak beli hang just join. Tak payah pergi tanya store. Okey dah aku kacau dah tempat store hang. Relax. Relax. So tapi kalau aku rasa sequence goal tu cantik lah kan? Sebab goal tu daripada shot corner. Tapi dia bukan direct. Dia bukan direct corner. Daripada shot corner. Mula-mula yang ambil ialah Reece James. Pas dekat Neto. Tapi aku tengok gol tu bagaimana Joao Pedro tu duduk kat atas, cara dia curi ayam tu. Sebab dia tahu bila mana corner shot corner ke long corner ke, kebiasaannya bila dah clear first one tu, first phase dah clear, Atlanta akan push. Semua akan push untuk play offset track. Tapi dia seorang relax duduk tu, dia curi ayam. Sebab rasanya probably that one mungkin something yang depa practice kot dalam training rasanya. Bila bola tu dapat dekat Reece James balik, dia dah duduk kat depan lah. Yang orang marking dia tu Martin Derun tu kan, dia basically I'm fuck. Dia tengok kat belakang tu, alamak ada Joao Pedro pula. Dia nak patah balik ke belakang pun tak dapat lah. Gol 1-0 untuk Chelsea. Tapi bila 1-0 untuk Chelsea tu, aku rasa masuk second half tu, actually Chelsea pun actually kena convert gol kedua. Sebabnya aku tengok satu stats yang menarik Atlanta, semua gol yang dia score dalam league phase ni semuanya datang dalam second half. Meaning that kalau satu gol yang Chelsea score tu memang tak cukup lah. Tak cukup. Dan actually Chelsea boleh score gol kedua tu, tapi Reece James aku rasa big chance tu miss. Rugi gila. Sebab dia shoot dekat D-zone tu, lalu tepi tiang. Dalam keadaan dia bola tu dapat balik melantun kat dia, dekat depan dia hanya ada seorang centre back dan juga goalkeeper. Aku rasa kalau dia side foot pun probably boleh gol kot. Tapi sepak ke tepi, 4-5 minit kemudian mereka score gol pertama. Skamaka, gol yang aku rasa Fofana dengan Badiashile buat apa weh. Sebab dia pun centre back. Tapi masalahnya Fofana bukan benda yang pertama kali tau. Jadi aku rasa sebelum ni pun ada. Bila ada runner masuk dalam kotak penalti je, dia akan biarkan. Padahal hakikatnya Skamaka awal dia pegang tau. Dia pegang dah. Tu bila Skamaka lari belakang dia, dia boleh tanduk bola tu dengan jarak yang mudah lah, dapat gol pertama. Dan 82 83 macam tu gol lagi lah. Satu gol yang aku rasa scrappy juga lah. Dia kata lari tu dapat ruang yang cukup banyak. Kukureya actually ruang tu Kukureya dan juga sebelah dia Badiashile. Dia suruh Badiashile untuk push naik atas sebab tak ada orang yang nak try jump ahead untuk press Cavalieri tu. Tapi dia tak buat benda tu dan bola tu deflect dan Sanchez pun tak boleh save that goal lah. Cuma aku rasa dalam perlawanan tu kan, satu komen aku ialah dia ni betul-betul obses lah Enzo Maresca kepada seorang fullback masuk kepada midfield. Aku tak tahu sebab pertukaran yang dia buat tu pun, dia keluarkan Enzo Fernandez, dia masukkan Malo Gusto dalam tu dan menjadikan masa gol kedua tu terjadi, midfield trio Chelsea ialah Caicedo, CDM, kemudian Malo Gusto dan juga Reece James. Padahal dekat bangku simpanan Andre Santos ada. So aku rasa persoalan tu pun rasanya fan Chelsea pun memang tertanya-tanya lah, yang membuatkan dia ni apa yang dia buat, sedangkan dekat bench ada option seorang midfield. So tu lah, Chelsea kena menang next 2 games kan. Sebab Han nak mengelakkan 2 extra game. Pafos okay, but Napoli a little bit tough. Tapi Napoli pun tak elok. Napoli dalam Champions League pun dah sebab De Bruyne kan tak ada. So Napoli memanglah betul lepas Champions of Italy, tapi lately depa not as good as orang think Napoli is lah. Sebab awal season memang bagus. Lepas tu aku rasa lepas De Bruyne injured, depa like bila-bila je boleh kalah ke apa. Sebab dalam Serie A pun ada yang depa kalah juga. Itu kan kemarin depa kalah dengan Mourinho lah. Benfica kalah 2-0. Dia kalah 2-0. Betul. Kalah Benfica. So
Menang. Relax tapi kena menang 2. Kena menang 2 game lah. Tak, Napoli relax dapat force tu boleh menang tak. Kalau tak menang apa-apa aku tak tahu lah. Tapi apa aku nampak Chelsea kalau main kat home dia pun strong. Siapa yang home nanti? Aku tak pasti lah. Tapi salah satu tu home lah kan. Salah satu sepatutnya home lah. Tapi depa kat home memang macam different beast sikit lah Chelsea. Barca pun kena. Okay. Lawan Pafos dia pun home. Lawan Napoli dia pun home. Okay lah. Damn. Alright guys, dekat sajalah kita punya review Champions League Game Week ke-6. Jangan lupa untuk subscribe Jugaro TV. So komen kat bawah, adakah anda rasa Salah akan start pada weekend ni? Aku rasa bagi je lah dia start kan. Betul akan start. Yeah. So I will see you guys in a bit. Take care.